Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah kita Dr. Anis Nadia Cik Abdul Rahman serta sahabat-sahabat semua. Okey, baik, kami dari kumpulan 10 L18. So kami akan membuat perbentangan mengenai tajuk yang dipilih adalah tajuk Six Thinking Hat. Baik, sebelum tu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, di mana kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, saya sendiri yang bernama Nur Syafiqah binti Muhammad Ismail. Kedua, Farah Nazura binti Baharudin. Yang ketiga, Nur Hadilah binti Ramancan. Yang keempat, Ismarini Azrini binti Ismail. Serta Siti Farida binti Sairi. Pengenalan kepada topik Six Thinking Hat dalam konteks pendidikan. Okey, dalam era pendidikan abad ke-21, proses pengajaran dan pembelajaran tidak lagi hanya menumpukan kepada penguasaan kandungan semata-mata. Sebaliknya, penekanan diberikan kepada pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi seperti pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif, selaras dengan keperluan pendidikan masa kini. Namun begitu, dalam pelaksanaan di bilik darjah, murid sering menghadapi kesukaran untuk menyusun idea, menyuarakan pendapat serta melihat sesuatu isu dari pelbagai perspektif. Guru pula berhadapan dengan cabaran untuk mengurus perbincangan secara sistematik dan memastikan penglibatan aktif semua murid dalam proses pembelajaran. Sehubungan dengan itu, teknik Six Thinking Hat diperkenalkan sebagai satu pendekatan pemikiran berstruktur yang membantu murid dan guru untuk mengurus proses berfikir dengan lebih terancang. Melalui teknik ini, perbincangan dapat dijalankan secara lebih fokus dan sistematik. Seterusnya, meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Saya akan menerangkan atau memperkenalkan pengasas kepada Six Thinking Hat iaitu Edward de Bono. Okey, siapakah Edward de Bono? Okey, Edward de Bono merupakan seorang pakar pemikiran kreatif dan tokoh terkenal dalam bidang pemikiran literal. Beliau dilahirkan pada tahun 1933 di Malta dan telah meninggal dunia pada tahun 2021. Sumbangan beliau sangat signifikan dalam dunia pemikiran dan pendidikan, khususnya dalam usaha membangunkan kaedah berfikir yang lebih sistematik dan berkesan. Beliau merupakan pengasas kepada model Six Thinking Hats yang diperkenalkan pada tahun 1985. Model ini dibangunkan bagi membantu individu dan kumpulan berfikir secara terancang dan tersusun, terutamanya dalam situasi perbincangan dan membuat keputusan. Tujuan utama model ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan pemikiran yang sering berlaku apabila emosi, fakta dan kritikan bercampur aduk dalam satu masa. Melalui Six Thinking Hat, Edward de Bono memperkenalkan konsep pemikiran selari di mana semua individu menumpukan kepada satu jenis pemikiran pada satu masa. Model ini juga menggalakkan perbincangan kumpulan yang lebih fokus, sistematik dan produktif serta membantu meningkatkan kualiti keputusan yang dibuat. Oleh sebab itu, Six Thinking Hat digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan dan kepimpinan. Sumbangan Edward de Bono melalui Six Thinking Hat telah memberikan satu pendekatan pemikiran yang praktikal dan berkesan, khususnya dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih terancang dan lebih tersusun. Saya akan menerangkan berkaitan dengan definisi, teori, model dan konsep bagi Six Thinking Hat. Okay, pertama sekali kita lihat pada definisi. Six Thinking Hats ialah satu teknik pemikiran yang membahagikan proses berfikir kepada 6 kategori yang berbeza. Okay, setiap kategori diwakili oleh warna topi tertentu yang melambangkan satu jenis pemikiran. Pendekatan ini membantu individu dan kumpulan berfikir secara lebih teratur dan sistematik. Seterusnya dari segi teori, Six Thinking Hats adalah berasaskan teori pemikiran selari atau parallel thinking. Teori ini menjadi teras dan asas utama kepada keseluruhan model Six Thinking Hats. Melalui pemikiran selari, semua individu menumpukan kepada satu jenis pemikiran pada satu masa, sekaligus mengelakkan perdebatan, konflik idea dan pemikiran yang bercampur aduk. Hasilnya, perbincangan menjadi lebih tersusun, fokus dan produktif. Dari segi model, Six Thinking Hat menggunakan pendekatan visual melalui warna topi. Setiap warna topi mewakili satu jenis pemikiran tertentu dan hanya satu topi digunakan pada satu masa. Ini membolehkan murid dan guru memberi tumpuan sepenuhnya kepada satu sudut pemikiran tanpa gangguan daripada pemikiran lain. Sekali dari segi konsep, Six Thinking Hat menekankan pengurusan pemikiran secara sistematik. Konsep ini membantu mengelakkan percanggahan idea dan konflik emosi. Di samping menggalakkan pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. Selain itu, teknik ini juga menyokong pembelajaran berpusat murid, di mana murid diberi peluang untuk menyuarakan pandangan mereka secara terancang dan seimbang. Secara keseluruhannya, Six Thinking Hat merupakan satu alat pemikiran yang berkesan dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih tersusun, kolaboratif dan bermakna. Seterusnya, saya akan menerangkan warna topi dan fungsi setiap topi dalam teknik Six Thinking Hat. Setiap topi mewakili satu jenis pemikiran yang berbeza dan digunakan secara bergilir untuk memastikan perbincangan berjalan secara tersusun. Kita mulakan dengan topi putih. Topi putih menumpukan kepada fakta, data dan maklumat objektif.
Ketika menggunakan topik ini, murid hanya membincangkan maklumat yang boleh dibuktikan tanpa melibatkan emosi atau pendapat peribadi. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, topik ini membantu murid mengumpul fakta dengan lebih sistematik dan berasaskan bukti. Seterusnya ialah berkaitan dengan topi merah. Topi merah memberi ruang kepada murid untuk menyuarakan emosi, perasaan dan intuisi mereka. Murid tidak perlu memberikan alasan atau justifikasi. Topik ini penting kerana emosi juga mempengaruhi cara murid memahami sesuatu isu dan membantu guru mengenal pasti perasaan serta pandangan murid secara lebih terbuka. Kemudian kita lihat pula pada topi hitam. Topi hitam mewakili pemikiran kritikal dan berhati-hati. Murid menilai kelemahan, risiko dan kemungkinan masalah yang mungkin timbul daripada sesuatu idea. Topi ini membantu murid membuat penilaian yang rasional dan mengelakkan keputusan yang terburu-buru. Topi kuning menumpukan kepada aspek positif, manfaat dan peluang sesuatu idea. Murid digalakkan melihat potensi kejayaan dan kebaikan yang boleh diperoleh. Topi ini membantu membina pemikiran optimistik dan menyokong pembentukan idea yang membina. Kemudian kita tengok pula pada topi hijau. Topi hijau melambangkan kreativiti dan inovasi. Di mana di sini murid bebas mencetuskan idea baru, mencadangkan alternatif dan berfikir di luar kebiasaan. Topi ini sangat penting dalam menggalakkan pemikiran lateral serta menyokong pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sekali ialah topi biru, di mana topi biru berfungsi sebagai pengawal dan penyusun proses pemikiran. Ia menetapkan hala tuju perbincangan, menentukan urutan penggunaan topi dan membuat rumusan. Dalam bilik darjah, guru biasanya menggunakan topi biru untuk memastikan perbincangan berjalan dengan teratur dan mencapai objektif pembelajaran. Secara keseluruhannya, penggunaan ke-66 topi ini membolehkan murid dan guru menilai sesuatu isu daripada pelbagai perspektif secara sistematik. Seterusnya meningkatkan kualiti perbincangan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya saya Nur Hadilah binti Darman Chan akan menyambung pembentangan berkaitan dengan kepentingan teknik Six Thinking Hat. Okey, yang pertama adalah meningkatkan kemahiran pemikiran kritis, iaitu membantu pelajar untuk membina pemikiran kritis dengan menganalisis sesuatu isu daripada pelbagai sudut secara sistematik. Terdapat juga kajian menyatakan yang teknik ini meningkatkan keupayaan analisis dan penyelesaian masalah pelajar. Okey, seterusnya memupuk kreativiti dan inovasi. Okey, di sini topi hijau dalam Six Thinking Hat berperanan merangsang kreativiti dengan memberi ruang kepada pelajar menjana idea tanpa kritikan awal. Seterusnya kita ada memperbaiki kemahiran komunikasi dan juga kolaborasi. Okey, teknik Six Thinking Hat menggalakkan komunikasi dan kolaborasi melalui perbincangan kumpulan yang terancang. Jadi setiap pelajar berkongsi pandangan berdasarkan topi masing-masing sekaligus memastikan semua suara didengar. Okey, yang seterusnya adalah memberi struktur kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. Okey, Six Thinking Hat menyokong pembelajaran berpusatkan pelajar dengan memberi struktur jelas kepada proses berfikir. Pelajar yang terlibat secara aktif dalam perbincangan manakala guru bertindak sebagai fasilitator. Okey, ada kajian juga menunjukkan teknik ini meningkatkan penlibatan dan motivasi pelajar kerana pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna. Seterusnya, menyokong pembelajaran yang bersepadu dan kontekstual. Okey, so teknik ini boleh digabungkan dengan pembelajaran berasaskan projek atau penyelesaian masalah. Jadi pelajar menggunakan topi berbeza untuk mengumpul fakta, menjana idea, menilai risiko dan juga menilai manfaat projek tersebut. Terakhir adalah menyokong pembelajaran dan kemahiran kehidupan. Okey, di sini kemahiran berfikir berstruktur melalui Six Thinking Hat bukan sahaja berguna di bilik darjah tetapi juga dalam kehidupan seharian. Jadi pelajar belajar menilai fakta, emosi, risiko dan juga penyelesaian sebelum membuat sesuatu keputusan. Okay, seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Ismarini Azrini binti Ismail akan menghuraikan rasional di sebalik kepentingan penggunaan Six Thinking Hats dalam konteks pendidikan. Terdapat 5 rasional utama yang telah dikira pasti berdasarkan kajian-kajian empirikal terkini dalam bidang pendidikan. Rasional pertama yang amat signifikan ialah keberkesanan teknik ini dalam memupuk kemahiran berfikir kritis dan kreatif dalam kalangan pelajar. Kemahiran ini perlu difahami dan ditegapkan kerana dalam era revolusi generasi 4.0, pelajar bukan sahaja dituntut untuk menguasai pengetahuan faktual, tetapi lebih penting lagi mereka perlu menguasai kemahiran berfikir tinggi yang membolehkan mereka menganalisis, menilai dan mencipta penyelesaian kepada masalah kompleks yang dihadapi. Justru apabila pelajar didedahkan kepada proses pemikiran berstruktur yang menggalakkan mereka melihat sesuatu isu daripada pelbagai perspektif, mereka akan menjadi lebih mahir dalam menganalisis situasi secara menyeluruh sebelum membuat sebarang keputusan atau penghakiman.
Rasional kedua yang mendasari kepentingan penggunaan Six Thinking Hats ialah keupayaannya dalam menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan meningkatkan kemahiran komunikasi yang berkesan dalam kalangan pelajar. Rasional ini perlu difahami kerana dalam konteks dunia pekerjaan masa depan, keupayaan untuk bekerja secara kolaboratif dalam pasukan yang pelbagai latar belakang merupakan satu kemahiran yang amat diperlukan oleh majikan. Implikasi dapatan ini menunjukkan bagaimana mereka akan belajar untuk mendengar dengan lebih atentif dan menghormati pandangan rakan sebaya mereka tanpa tergesa-gesa untuk menolak atau menyerang idea yang dikemukakan. Pendekatan ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan demokratik di mana setiap pandangan yang unik daripada setiap individu akan dipertimbangkan dan dinilai secara kolektif oleh kumpulan, bukannya berdasarkan siapa yang paling vokal atau dominan dalam perbincangan. Rasional ketiga ialah keberkesanannya dalam meningkatkan pelibatan aktif dan motivasi intrinsik pelajar terhadap proses pembelajaran. Rasional ini amat kritikal untuk difahami dan diterapkan memandangkan salah satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh pendidik pada masa kini ialah bagaimana untuk mengekalkan perhatian dan minat pelajar generasi digital yang terbiasa dengan rangsangan multimedia yang pantas dan interaktif. Lebih penting lagi, pendedahan kepada proses pemikiran yang berstruktur ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran metakognitif iaitu keupayaan untuk memahami dan mengawal proses pemikiran mereka sendiri yang merupakan asas kepada pembelajaran sendiri yang berterusan sepanjang hayat. Rasional keempat yang menjelaskan kepentingan penggunaan Six Thinking Hats dalam pendidikan ialah keupayaan untuk membangunkan pemikiran holistik dan berimbang dalam kalangan pelajar. Kepentingan aspek pemikiran holistik ini perlu difahami dengan mendalam kerana dalam kehidupan sebenar, masalah-masalah yang dihadapi oleh individu dan masyarakat adalah bersifat kompleks dan multidimensi yang tidak mempunyai jawapan yang mudah atau hitam putih. Kemahiran untuk berfikir secara holistik ini akan membolehkan mereka mengelakkan daripada membuat kesimpulan yang tergesa-gesa atau keputusan yang berat sebelah dan sebaliknya menjadi pembuat keputusan yang bijaksana bukan sahaja dalam konteks akademik tetapi yang lebih penting dalam kehidupan harian mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Rasional yang kelima ialah keberkesanannya dalam mengatasi kelemahan kaedah pengajaran konvensional yang cenderung untuk menghasilkan pembelajaran yang pasif dan sahala. Rasional ini sangat relevan dalam konteks cabaran pendidikan masa kini yang memerlukan transformasi pedagogi untuk memenuhi keperluan pembelajaran pelajar generasi digital. Yang paling signifikan ialah penggunaan Six Thinking Hats mempersiapkan pelajar untuk menghadapi realiti dunia yang berubah dengan pantas dan yang memerlukan keupayaan adaptasi yang tinggi. Kemahiran metakognitif ini akan kekal bersama mereka sepanjang hayat dan akan membolehkan mereka untuk terus belajar dan berkembang walaupun selepas mereka menamatkan persekolahan formal mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Nazurah binti Baharudin. Nombor matriks P155174. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang impak Six Thinking Hats terhadap hasil pengajaran dan pembelajaran. Pertama, impak kepada perkembangan kemahiran berfikir. Teknik ini meningkatkan pemikiran kritikal, analitikal, lateral dan kreativiti murid. Pemikiran ini menjadikan murid berfikir secara lebih tersusun, sistematik kerana murid hanya menumpukan satu peranan pemikiran pada satu masa sahaja, sekaligus membantu mereka untuk menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Dalam pada masa yang sama, dapat mengurangkan kekeliruan idea dalam proses perbincangan terutamanya apabila berbincang di dalam kelas bersama-sama dengan rakan. Seterusnya, dari segi penglibatan dan motivasi murid dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih aktif dalam suatu perbincangan kelas dan menunjukkan minat yang tinggi dan bermotivasi terhadap pembelajaran tersebut kerana setiap murid mempunyai peranan pemikiran yang jelas melalui penggunaan topi yang tertentu daripada 6 topi Six Thinking Hats. Keadaan ini juga menggalakkan penyertaan menyeluruh dan mengurangkan dominasi oleh individu tertentu, malah kolaborasi dalam aktiviti berkumpulan juga akan menjadi lebih berkesan. Selain itu, dari aspek perkembangan kemahiran sosial dan komunikasi, Six Thinking Hats ni membantu murid menjadi lebih berani untuk menyuarakan idea secara beretika, tersusun dan saling menghormati antara pendapat dan pandangan rakan-rakan sebaya yang lain. Contohnya, penggunaan topi hijau untuk menjana idea kreatif dan topi hitam untuk membuat penilaian kritikal di mana membolehkan murid menyuarakan pandangan tanpa rasa takut dikritik secara peribadi. Situasi ini seterusnya dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan positif. Akhir sekali, dari segi impak Six Thinking Hats ni dapat memberi kesan kepada pencapaian akademik murid.
di mana Six Thinking Hats membantu meningkatkan pencapaian murid terutamanya dalam tugasan yang memerlukan analisis dan penaklulan. Penaklulan di sini bermaksud proses berfikir secara logik dan tersusun untuk membuat sesuatu kesimpulan atau keputusan atau penjelasan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Selain itu, Six Thinking Hats dapat membantu murid memahami kandungan pembelajaran secara lebih mendalam dan bermakna. Dalam satu kajian eksperimen oleh Rahmatun Nisa dan Dianti 2025 menunjukkan bahawa murid yang mengikuti pembelajaran menggunakan kaedah Six Thinking Hats mencatatkan peningkatan signifikan yang meningkat dalam kemampuan menyelesaikan masalah berbanding murid yang mengikuti kaedah pengajaran tradisional. Okey, sebagai contoh dalam konteks bilik darjah, guru sejarah boleh menggunakan teknik Six Thinking Hats ini semasa membincangkan sesuatu topik. Contohnya topik isu penjajahan di mana murid dengan topi putih akan mengemukakan fakta sejarah, topi merah menilai perasaan masyarakat tempatan, topi hitam boleh mengenal pasti kesan negatif, topi kuning menilai kesan positif, topi hijau mencadangkan alternatif sejarah, manakala topi biru boleh merumuskan perbincangan. Jadi, pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman kandungan, malah membantu murid mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi secara lebih holistik. Assalamualaikum. Saya Siti Fadila binti Sairi akan menerangkan strategi dan kaedah pelaksanaan yang berkesan dalam penggunaan teknik Six Thinking Hat. Pertama, pembelajaran berpusatkan pelajar dengan guru sebagai pembimbing menekankan peranan murid yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan maklumat, sebaliknya membimbing murid untuk berfikir, berbincang dan membuat keputusan menggunakan kaedah Six Thinking Hat. Yang kedua, pendekatan seluruh sekolah amat penting bagi memastikan pelaksanaan Six Thinking Hat berjalan secara konsisten. Apabila semua guru dan mata pelajaran mengamalkan strategi yang sama, murid akan lebih mudah memahami dan membiasakan diri dengan kaedah berfikir. Ini sekaligus akan menjadikan sebahagian daripada budaya pembelajaran sekolah. Yang ketiga, latihan dan pembangunan profesional guru yang berterusan perlu diberikan supaya guru benar-benar mahir menggunakan teknik ini. Melalui latihan, perkongsian amalan terbaik dan bimbingan berterusan, kualiti pengajaran dapat ditingkatkan. Akhir sekali, penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan persekitaran tempatan membantu murid memahami konsep Six Thinking Hat dengan lebih jelas dan bermakna. Secara keseluruhannya, strategi ini menjadikan PDP lebih aktif, menarik dan berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan penerapan praktikal dan langkah pelaksanaan Six Thinking Hat. Yang pertama ialah memperkenalkan konsep Six Thinking Hat kepada pelajar dengan cara yang lebih menarik. Saya menggunakan topi sebenar berwarna berbeza sebagai alat visual. Sebab setiap warna mewakili cara berfikir yang berbeza. Putih untuk fakta, merah untuk emosi, hitam untuk kritikal, kuning untuk positif, hijau untuk kreatif dan biru untuk organisasi. Yang kedua, saya akan mulakan dengan topik yang lebih relevan dan menarik untuk pelajar. Contohnya, dalam mata pelajaran sejarah, saya akan pilih topik kemerdekaan Tanah Melayu kerana ia dekat dengan kehidupan mereka dan membangkitkan minat. Yang ketiga, saya akan menggunakan format perbincangan yang berstruktur. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan. Setiap kumpulan akan memakai topi berbeza dan membincangkan topi dari perspektif topi mereka. Kemudian, mereka akan bertukar topik untuk melihat isu dari pelbagai sudut. Yang keempat, peranan saya sebagai guru adalah pembimbing yang mahir. Saya tidak akan memberikan jawapan terus tetapi akan membimbing pelajar dengan soalan yang terbuka, memudahkan perbincangan dan memastikan setiap pelajar aktif terlibat. Yang kelima, saya akan menggunakan teknologi untuk menyokong pelaksanaan. Saya menggunakan aplikasi seperti Padlet untuk pelajar berkongsi idea, Canva untuk cipta visual topi berfikir dan Google Classroom untuk menguruskan aktiviti. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja belajar fakta sejarah, malah mereka akan mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif yang sangat penting untuk pembelajaran abad ke-21. Secara keseluruhannya, teknik Six Thinking Hat penting dalam pendidikan kerana membantu murid berfikir secara tersusun dan melihat sesuatu isu daripada pelbagai perspektif. Penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadikan PDP lebih aktif, berpusatkan murid serta selari dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Kesannya, murid akan menjadi lebih yakin menyuarakan pendapat, berupaya membuat keputusan dengan lebih rasional dan menunjukkan peningkatan dalam kemahiran berfikir aras tinggi. Pada pandangan saya, teknik ini sangat sesuai dilaksanakan secara konsisten kerana bukan sahaja meningkatkan kefahaman murid, malah mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna.